yang paling mengaibkan dunia demokrasi, saudara-saudara. Pada 7 hari bulan selepas mereka panggil kita mesyuarat Dewan Undangan Negeri, kita pergi. Selepas tuanku memeriksa pembarisan, kami pergi peras sampai Dewan Undangan Negeri. Kedudukan saya dengan wakil-wakil rakyat Pakatan Rakyat, mereka ubah sebelah kiri. Sebelah kiri speaker maknanya opposition atau pembangkang, sebelah kanan kerajaan. Speaker habak kat saya, Datuk Seri duduk dekat tempat desa. Saya kata terima kasih speaker, saya duduk kat situ. Dia pun ajak semua esko-esko duduk sebelah kanan. Yang ini kata dia, hampa duduk sebelah kiri, hampa pembangkang. Mereka pun tak lawan banyak sangat pun. Tak lama lepas tu, speaker habak, ahli-ahli yang berhormat, sebelum saya memulakan dewan ini, saya hendakkan 3 orang, Jamaluddin Osman Hib, hang keluar, dia kata. Dia tak cakap macam tu lah kan. Jadi dia kata, 7 orang lagi, tangkuk dengan 6 orang, keluar 10 orang. Saudara-saudara, berlaku pergelutan 10 minit. Lepas tu berlaku pergelutan sampai tengah jam, sampai 1 jam, sampai 2 jam. Mereka tak mau keluar. Speaker habak kat bentara. Bentara, semua mereka keluar. Bentara buat macam lembu pinyang. Dia hantar tentu. Dia tak ikut cakap speaker dah. Speaker tak ada kuasa, saudara. Lain-lainnya, mic ni mereka tutup. Speaker tak ada suara. Hampir 2 jam, mereka mic bawa speaker haram masuk. Daripada mana, tak tahu. Mereka buat antara mereka kata, yang ni kita setuju, kita lantik speaker baru. Maka speaker baru pun ambil, pakai baju jubah, pakai songkok speaker. Yang terang-terang speaker yang sah ini masih duduk kat kursi dia, pakai jubah speaker, pakai kopiah speaker. Mereka rampas, saudara-saudara. Bukan hanya mereka rampas kerajaan, hak speaker pun mereka rampas. Kami ketika itu, bila speaker mereka dah diumumkan, dia nak serang speaker hak sah. Maka kami pergi ke Rumun dan kami keliling speaker hak sah tu. Lebih kurang dalam 12-15 orang Pakatan Rakyat hak badan tak sah. Mari orang-orang UMNO, wakil rakyat UMNO, menyerang kami. Di khalayak ramai semua dalam dewan. Disaksikan oleh orang-orang besar jajahan. Disaksikan oleh pengarah-pengarah jawatan kerajaan dan persekutuan. Semua orang tengok. Bloggers ada, media ada. Mereka tak segan silu. Mereka menyerang speaker. Kita pertahankan speaker hak sah. Mereka nak bubuh speaker hak haram kat kursi hak sah tu. Kita pertahankan saudara, berlaku pergelut. Pasu bunga saat-saat ni habis terkelak jatuh korban. Tak pernah terjadi. Tuanku dah 3 jam setengah duduklah dewan, duduk tunggu. Nak rasmikan tak rasmi lagi. Saudara-saudara, apabila mereka nak bergelut dengan kami, mereka tak berjaya. Sebabnya wakil rakyat mereka ni bukannya hak orang muda-muda. Ramai mereka ni orang dah tua-tua. Hak kucing manis, rada tinggi pun ramai. Jadi senanglah kami dok kuih mereka, kami cepet mereka, kami pergi. Mereka dah pergi dah. Mula-mula mereka nak tempah kat speaker kita. Kami tolak mereka, mereka tak boleh buat apa. Lain-lain mereka pergi duduk ke tempat masing-masing. Masa tu, hak speaker haram ni, duduk telefon. Sama-sama dengan Duk SUK. Mereka telefon tak sampai 10 minit. Mai, badang-badang mai. Besar-besar, 30 orang. Mereka buat rantai manusia begini. Ada buat pistol, masuk dalam dewan. Mereka ingat dewan tu dewan bapak mereka. Mereka mai serang kami. Mereka pergi attack, mereka nak tampar, nak tarik speaker keluar. Kami lawan saudara-saudara. Hampir setengah jam, 40 minit bergelut. Mereka tak berjaya juga. Hak ni 30 minit. UMNO Barisan Nasional saudara. Mereka duduk kat kursi mereka. Mereka menonton kami diganyang oleh 30 orang luar. Daripada mana kami tak tahu. Diberitahu selepas tu, anggota polis duk pakai baju preman. Tapi mereka tak berjaya nak kuih kami. Tak lama lepas tu 10 minit. Mai lagi terpergi 30 orang badan besar-besar. Mereka keliling kami. Mereka rentap, mereka tarik, mereka terpah. Pergi tarik speaker saudara. Kami ketika tu gelut dah tak ada suara, tak ada tenaga. Mempertahankan speaker. Lah mereka pijak kami. Mereka rentap baju kami, mereka tarik rambut kami. Mereka pergi tarik speaker dengan kursi-kursi dan mereka tarik. Mereka angkat, mereka helak speaker pergi keluar. Jangan bayang. Hak kekejaman tak pernah berlaku dalam dunia moden. Ini dibuat oleh UMNO Barisan Nasional. Saya nak bahawa penanti, kalau ada lagi 5 date dengan UMNO, wajib tinggal per malam. Boleh tak boleh? Saudara-saudara, kesian speaker itu ditarik, dicekik begitu sekali. Dia ni adalah ahli Dewan Undangan Negeri. Macam mana cerita pun mereka nak bubuh speaker haram tu duduk kat kursi tu, nak umumkan titah tuanku. Itu yang mereka nak buat. Mereka nak bagi persidangan 7 hari bulan tu, nak bagi sah macam mana pun. Sampai hari ini, persidangan itu dinyatakan oleh seluruh, bukan hanya dunia,
seluruh makhluk menyatakan bahawa itu persidangan tak sah. Yang sah yang bawah pokok. Kau bawah pokok 3 hari bulan. Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, hari ini kita bawa cerita ni sampai ke Commonwealth Parliament. Kita report kat depan apa yang mereka buat, saudara-saudara. Video yang kami tunjuk sesungguhnya apa berlaku dalam Dewan Negeri Perak. Hari ini UMNO suruh polis tangkap semua. Video mereka jual free. Itu sebab saudara-saudara beruntung jadi pengundi penanti. Kerana inilah pilihan raya yang paling bersih dalam dunia dalam Perak ni, saudara. Kenapa saya kata bersih? Kalau UMNO mereka bubuh calon mereka akan rasuah orang penanti. Mereka akan bubuh dosa kat penanti. Yang ni mereka tak tanding, orang penanti selamat. Saya banyak pilihan raya. Matampau saya mari. Saya tengok polis bukan yang banyak Matampau. Saya pergi dekat Kuala Terengganu. Ni tu dia, polis punya ramai. Kalah pengundi. Kami dekat Bukit Gantang pilihan raya 8 juta kos nak biai polis 3 minggu duduk Bukit Gantang. Kita pergi Bukit Selambau, polis banyak juga. Tapi alhamdulillah mai penanti tak ada polis. Apa artinya? Artinya saudara-saudara, bila polis mai, mereka nak jaga kepentingan UMNO kerana UMNO tanding. Penanti UMNO tak tanding, polis tak ada sini. Selamat saudara-saudara. Maknanya mereka jadikan polis ni sebagai pekacang alat mereka. Itu sebab masa hari penerimaan calon pagi tadi, saya pergi tabik, saya salam dengan semua anggota polis yang ada dekat AKBN. Setiap kali saya salam, saya tabik dengan mereka kata, Datuk Seri, teruskan perjuangan. Mereka salam dengan saya, mereka garu tapak tangan saya. Ni mereka buat. Mereka pun tahu setiap kali pilihan raya, bila UMNO ada calon, kami jadi baruah UMNO, kata dia. Nah ni penanti UMNO tak tanding, kami seronok, mereka kata. Mereka seronok. Ini menunjukkan apa dia? Bahawa mereka gunakan polis menjaga kepentingan UMNO. Itu sahaja. Kalau betul nak jaga ketenteraman awam, letak polis kat penanti. Bagaimana mereka belanja 8 juta, 7 juta, 9 juta di tempat-tempat yang pernah berlaku pilihan raya sebelum ini. Tapi penanti tak ada buat. Ini bermaknanya Pakatan Rakyat adalah kerajaan yang mementingkan keamanan, yang mementingkan kesejahteraan rakyat. Yang bagi porak-poranda, yang hancurkan rakyat adalah UMNO. Setuju tak setuju? Kalau ada lagi 2 duit sokong UMNO malam ni, tinggal. Tadi ada juga Kupang. Lepas tu tinggal 5 duit, lagi tinggal 2 duit. Supaya kita balik ceramah ni sampai habis. Tapi besok habak kat semua palang-palang, semua berpak-pak menakan, tontok menakan. Jangan lagi sokong UMNO. Boleh? Akhir sekali saudara-saudara, saya terima kasih di atas doa-doa dan munajat saudara beri. Buat kami di Perak, saudara-saudara, seluruh gerak kerja kami, pimpinan dan juga wakil rakyat PAS, Keadilan dan DAP. Hari ini kami, apabila dibuat begitu oleh UMNO, kita merasakan kekuatan kita jauh lebih hebat. Itulah sebenarnya yang berlaku dekat UMNO yang kami hendakkan saya. Bukan hanya Pulau Pinang, bukan hanya Kelantan, Kedah dan juga Selangor. Seluruh negeri di Perak, di Malaysia hari ini, saudara, mereka cemburu melihat kekuatan kita di 5 negeri Pakatan Rakyat. Untuk itu saudara-saudara, mari kita jadikan penanti ini sebagai tanah yang mengguburkan UMNO. Boleh? Boleh. Saudara-saudara bertanggungjawab untuk mentalkinkan UMNO di bumi penanti ini. Sebab kita hampa dah jenuh menganiaya Islam. Hampa dah jenuh menganiaya bangsa dan agama. Hampa dah jenuh buat benda-benda yang bukan-bukan. Sampai masanya kami nak talkinkan hampa pada malam ini. Boleh tak boleh? Boleh. Maka saya cukup-cukup yakin saudara akan berikan kemenangan besar kepada Dr. Mansur supaya kita martabatkan dia sebagai pimpinan Pakatan Rakyat. InsyaAllah saudara-saudara, kita akan dapat mercu kejayaan. Berdoalah supaya di Perak juga kita ada pilihan raya bubar Dewan Undangan Negeri dan kita akan pilih kerajaan Pakatan Rakyat semula. Setuju? Untuk itu saya terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saya bermohon maaf di atas kesilapan. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup 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 rakyat, hidup 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 rakyat, bubar 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 Perak, makal sakti, reformasi, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandri sia-siakan selalu. Terima kasih. Good night.